battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang, daya tahan, lasat menjalani hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka lain kan? Apa khabar semua penonton podcast Battle sampai subuh? Mungkin nampak lain. Betul ke aku masuk podcast Battle sampai subuh ni? Kenapa orang lain? Mana Coach Bob? Atau mana Coach Syaril? Mana Cikgu Zaid? Mana Cikgu Zaim? Mana Bro Wan? Mana? Siapa pula ni? Kita salah masuk podcast ke? Tak, anda tak salah masuk podcast. Anda berada pada podcast yang betul. Okay? Jadi insyaAllah hari ini saya kenalkan diri dulu. Nama saya Nur Azhar binti Zulkarnain. Saya yakin awak semua pun memang tak pernah kenal saya sebab saya tak pernah keluar mana-mana rancangan. Okey, jadi insyaAllah hari ini nama saya Nur Azhar binti Zulkarnain. Saya juga salah satu podcaster di dalam Quranic Generation Team dan juga Battle sampai subuh lah. Okey, biasa saya duduk dekat belakang kamera lah. Tapi hari ini saya ditolak untuk berada di sini. Sebabnya kenapa? Sekejap lagi kita bagi tahu. Okey, jadi tajuk hari ni dia agak kita panggil dia agak panas sikit. Okey, iaitu tajuknya lah Gen Z masuk office, expectation versus reality. Okey. Wow. Okey. Bila sebut tentang Gen Z, itulah juga sebab kenapa saya yang ada dekat sini. Sebab saya juga Gen Z. Tapi hari ini saya berperanan sebagai host. Untuk panel kita hari ini, saya menjemput. Yang ini saya rasa mana-mana podcast memang tak pernah jemput diorang ni dan tak pernah jemput mereka ni ataupun golongan-golongan seperti mereka. Tapi saya rasa untuk tajuk hari ini memang sesuai kalau kita nak jemput mereka. Okey, saya kenalkan dulu. Sila kenalkan diri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi tanpa berbincang, Hafizah Adilah binti Hashim. Saya merupakan pelajar tahun 4 di USIM, University Sains Islam Malaysia, mengambil bidang Quran Multimedia. Ini merupakan hari pertama saya intern. Dah dengar kan? Ini merupakan hari pertama dia intern dekat sini. Okey, kita jemput seorang lagi. Silakan. Assalamualaikum. Saya Alif Zulhusni, biasa orang panggil Alifu. Juga pelajar pengajian Quran dengan multimedia di USIM, pelajar tahun 4 yang sekarang menjalani latihan industri di Quranic Generation Team. Okey. Jadi, itulah sebenarnya saya ada dekat sini sebagai host. Dan mereka berada di sini sebab tajuk hari ni sangatlah dekat dengan mereka. First day intern. Mana ada podcast yang jemput budak intern masuk podcast jadi panel. Inilah satu-satunya podcast yang jemput budak intern, first day intern jadi panel. Yeay. Okay, jadi korang tahu kan kenapa dia orang rasa awkward dan rasa macam betul ke keputusan aku intern dekat sini? Aku salah tempat ke? Kenapa? Rasa minta benda lain dapat. Tiba-tiba jadi tetamu jemputan. Ingat rasanya first day intern mungkin kena buat kerja-kerja photostat. Rupa-rupanya kena jadi panel. Betul. Baik, kita berbalik pada tajuk tadi. Gen Z masuk office, expectation versus reality. Sebelum tu kita tanya dulu, apa perasaan first day masuk intern, Fizu? Okay, saya first day masuk intern, perasaan saya agak nervous lah, biasalah kan. Sebab pertama sekali sebab saya intern ni agak bukan dari tempat saya sendiri, iaitu saya asal Kelantan. So saya minta intern kat luar sebab saya dah biasa part time dekat sini. Jadi saya teruskan sahaja di sini. Sebelum ni part time kat mana? Sebelum ni part time kat mana? Ni part time benda lain. Part time benda lain. So dah banyak kali part time dekat sini, join Faci, selesa. So saya join je team ni, Quranic Generation Team. Jangan salah, first day intern kan? Orang kata first day intern tak apa, salah. Dia guna tiket intern. Okay, Alif, apa perasaan first day masuk intern? Okay, first day masuk intern saya nervous sebenarnya. Sebab kali pertama saya bekerja dalam bidang macam ni, bidang training. Okay. Walaupun sebelum ni saya juga bersama dengan QJT,
untuk Facilitator part time. Okay. Tapi hari ni saya baru first day saya dah pergi taklimat tender. Wow, sangat menarik. Masuk ke pergi taklimat tender. Pergi taklimat tender. Nampak? Wow. Bukan buat kerja photo state, pergi taklimat tender. Taklimat tender. Okay. Okay, baik. Nervous. Fizu pun nervous. Okay, soalan kita ni memang lepas ni memang nervous juga. Okay. Kita tengok. Sekarang berdegar-degar kat social media ni memang bercerita banyak tentang Gen Z. Kalau dari konten Makno yang viral tu, dia selalu marah Gen Z selalu bazir duit dekat beli benda macam-macam. Kan? Selalu beli benda bukan-bukan, tak nak simpan duit dan sebagainya, tak nak kerja dan sebagainya. Tapi hari ni kita nak tanya, dia orang punya expectation bila masuk kerja. Kalau masuk intern tu sama lah sebenarnya dengan masuk kerja kan. Sebab dia latihan industri nama, tapi job scope dalam masuk kerja dia berbeza dengan apa yang mungkin dia orang sendiri belajar. Okay, yang mana kita tahu, kalau kita tengok dekat social media, banyak Gen Z ni dia selalu dituduh manja, tak cukup, tak tahan stres, tak tahan maki. Kadang-kadang kalau ada job scope kerja tu, bawah tu dia tulis tahan maki. Kan, tahan maki. Tapi Gen Z ni dah orang kata dah didoktrin tak tahan maki, tak tahan stres, cepat give up. Kan? Betul ke? Kita nak tengok betul ke dari perspektif Gen Z juga. Kalau kita letak Coach Syahril dekat sini, kita letak Cikgu Zul, dia jadi perspektif Gen Millennial. Jadi sebab tu saya ada dekat sini, mereka ada dekat sini. Walaupun mereka pun nervous, tapi tak apa, kita teruskan walau apa pun terjadi. Okay, baik. Sebenarnya kita nak tengok macam mana Gen Z ni buat kerja hari ni. Ini kerja. Okay, baik. Kita tengok expectation awak berdua bila masuk intern atau masuk kerja. Sebelum masuk, semalam, minggu lepas, setahun yang lepas, bila nak pilih tempat intern tu, apa yang korang expect? Apa yang korang cari? Apa yang korang impikan? Fizu. Okey, pertama sekalinya saya sendiri dengan banyak site lah. Ada daripada site yang tak baik, daripada site yang saya tengok dekat status-status tu macam happy je intern kan. Ada juga daripada site yang macam stress. Jadi saya agak takut mula-mula bila tengok macam jenis-jenis site tu kan. Takut ada yang tak kena kat kita. Tak kena dengan personality kita. Tak kena dengan expectation kita, dengan personality kita. Okay, apa expectation Fizu? Expectation saya bila masuk intern ni allowance sikit. Macam tak padan dengan kerja. Okay. Lepas tu rakan sekerja. Tapi ni bukan rakan sekerja yang Fatah Amir Uthman tu bukan. Ni rakan sekerja yang ni lah. Rakan kerja. Betul-betul rakan kerja. Okey, okey. Bila nama pun team kan, ingat ramai kan. Bila dalam satu team tu macam-macam lah personality, macam-macam attitude yang kita akan adapt. So takutlah benda tu, takut kita ni yang kitanya fragile. Takutlah kita ni dikenakan dengan apa tu, macam-macam cerita toksik yang dikongsikan di trade. Contoh cerita toksik. Semua kerja nak bagi kat intern. Semua kerja termasuk buat podcast ke? Termasuklah buat podcast, jadi panel, kita yang set up, kita yang jadi panel. Apa tu? Lagi bila bagi semua kerja tu deadline sama. Itulah yang membuatkan intern ni stres ni. Bagi kerja sekaligus nak pada deadline yang sama. Okey, jadi yang Fizu bayangkan kerja yang macam mana? Kerja yang macam kena siapkan report ke, kerja benda-benda data tu, data ke apa. Kerja berkaitan office lah, pengurusan lah. Pengurusan lah, sebab lagi satu Quran Multimedia kan, bila ambil kos multimedia, kita kena buat editing apa semua tu, bila bagi sekaligus kena deadline sekaligus juga. Macam kalau macam assignment ada tempoh kan, assignment ada tempoh, lagi 3 minggu baru hantar. Boleh budi bicara dengan lecturer, dia faham? berkaitan dengan markah. Ni bos ni kerja ni kita akan main dengan emosi lah. Dapat bos yang
hentam je. Rakan kerja yang hentam-hentam tu sakit lah. Itulah expectation dia macam tu lah bila intern ni. Bila dengar orang-orang cakap kan, macam kau ni kena buat betul-betul, kau kena belajar awal-awal benda ni, macam tu. Nampak? Itulah expectation dari Fizu sebagai Gen Z yang pertama. Takut, risau. Dia bayang banyak benda-benda yang, sebab kamu mungkin banyak baca social media kan. Biasa orang banyak social media ni, orang cuma share 2 benda je, tak benda bagus, benda buruk, kan. Tapi mungkin apa yang daripada Fizu cakap, banyak benda yang buruk. Jadi dia jadi takut nak masuk. Nasib baik dia masuk. Nasib baik kita baru bagi tahu. Tadi baru bagi tahu lepas rehat kita buat podcast. Kalau semalam baru bagi tahu, rasanya hari ni tak jadi masuk. Hari ni dah sakit perut. Hari ni dah sakit perut. MC, hari pertama dah MC sebab kena buat podcast. Okay, Alif, macam mana? Sebelum masuk intern, Alif bayang kerja tu macam mana? Sebelum intern, so kerja ni sebenarnya kalau kita tengok, semua orang sebenarnya biasa. Sebab kalau budak SPM lepas SPM dia mesti kerja. Okay. Cuma bezanya dengan latihan industri ialah mungkin kerja tu tak berbeza. Dia dah berbeza dengan kerja dia dulu. Macam dulu mungkin dia F&B, mungkin dia dulu kerja kurier. Dia lebih profesional lah kerjanya. Duduk pejabat, dengan data. Tiba-tiba pagi tadi pergi saya mati dia. Terlalu random. So dan Gen Z, bukan Gen Z lah, siapa sahaja yang latihan industri dia dah terbiasa. Sebenarnya kalau kita cerita pasal deadline tadi, kalau dulu kat kita buat assignment ada deadline, benda sama, cuma bezanya adalah konsep yang sama, cuma tempoh tu. Pressure buat assignment pressure, tapi bezanya dengan kerja pressure yang lebih lagi. Sebab satu yang melibatkan kewangan, satu melibatkan benda-benda yang kita deal dengan orang, menyebabkan tanggungjawab lah. Tanggungjawab tu lebih bertambah lah. Lebih bertambah. Banding dulu kita buat assignment macam boleh relay. Boleh. Ya, maksudnya last minute pun boleh buat. Masa buat assignment kita boleh buat dekat kafe. Kita boleh buat dengan kawan-kawan, bincang-bincang, pergi cari rujukan dekat library. Kalau dekat tempat kerja on the spot. Yang minta on the spot kena buat. Tak ada je nak set, nanti nak buat kat kafe lah malam ni, tak ada. Tak ada. Tak sempat nak set, dah kena siap. Tak sempat nak tunggu esok, dah kena buat podcast. Dah kena tiba-tiba sekarang ke? Dah kena. Nampak macam geram sangat tu. Kena buat podcast. Tapi tak apa. Geram ke tak geram ke itu tak penting. Yang penting korang juga dah buktikan yang korang juga betul. First day intern boleh masuk podcast. Siapa expect? Biasa first day intern kena kemas. First day intern kena lap meja bos mungkin. Okay, kena susun file, Kena photostat, kena stapler kertas, kena cuci tangan. Kan banyak. Okay. Jadi kalau expectation dari untuk majikan, apa yang Alif expect? Dapat ketua, tak bos pun ketua jabatan yang macam mana? Rakan sekerja ke? Kalau macam Fizu tadi dia takut kan, sebab dia banyak baca, terlalu banyak dia tu toksik dan sebagainya, jadi dia risau. Kan, kalau Alif macam mana? Kerisauan tu ada sedikit sebab biasalah orang tulis dekat media sosial, dekat IG ke, dekat Twitter, thread ke, orang akan tulis dapat majikan macam ni. Dan tu majikan macam tu pula, environment pun toksik macam tu juga. So adalah kerisauan tu sedikit. Tapi bila kita masuk dalam dunia industri tu, ada yang baik, dan ada yang kurang baik. Tu biasalah. Lumrah lah proses. Tu proses. So kita belajar daripada situ lah. Yang baik ambil, yang buruk tu tinggal macam tu lah. Cuma kita cuba cantikkan environment. Kalau orang kata toksik, mungkin kita boleh tambah baik. Nak tak nak kena lalu juga. Nak tak nak grad ni kena lalu juga. Kena ada report je. Kalau tak fail, tak boleh grad. Penat belajar berapa tahun? Course? 4 tahun. 4 tahun. Dah nak habis je ni. Kena lalu, kena buat betul-betul juga. Nak balik, kena habiskan juga podcast ni. Betul, ya tu betul. Luahan hati para Gen Z. Okay, satu lagi soalan. Ada tak terbayang bila pilih tempat intern, kan,
target aku nak cari tempat intern ni, ada orang aku nak cari tempat intern yang dekat dengan rumah. Macam Vizu, macam Ali duduk Ceras kan, dengan Sedang mungkin tak apa jauh. Kalau macam Vizu orang Kelantan berhijrah ke sini, memilih tempat intern dekat sini. Kebiasaannya kalau orang yang dia akan balik ke kampung halaman lah. Kan? Kenapa Fizu memilih untuk belum habis soalan. Kenapa Fizu memilih untuk rela lah, orang kata rela untuk intern di mungkin di tempat yang contoh kalau belajar kat sini kat Nilai, sekarang dekat Selangor tak jauh beza. Maksudnya tempat yang jauh juga tak ada masalah. Adakah Fizu mengharapkan contoh boleh dapat kerja terus ke, ataupun ada yang nak cari pengalaman dekat negeri orang lain ke, macam mana? Kalau Fizu sendiri dah biasa dah berjauhan dengan keluarga. So untuk kali ke berapa kalinya untuk berjauhan dengan keluarga tu okey je. Maksudnya Fizu dah biasa berdikari. Dah biasa. Dulu sekolah menengah duduk asrama ke? Duduk asrama. Sekolah menengah duduk asrama, lepas tu matrik, lepas tu USIM. So memang peratus duduk dengan keluarga tu sikit lah. Peratus homesick tu sikit? Homesick tu sikit. Homesick tu sikit. So and lagi satu disebabkan dah banyak kali part time kat sini, dah selesa, dah faham dah gerak kerja. So why not teruskan je dengan tim ni, daripada nak belajar adapt dengan staff-staff dekat tempat baru. Dia ambil masa lah. Ambil masa. Jadi and akak pun sendiri mencadangkan dekat saya. So why not? Okay, Alif. Kalau Fizu orang jauh, Alif orang Ceras, adakah Alif memilih di sini kerana memang dekat dengan rumah, dah dekat dengan rumah, apa salahnya ke, macam mana? Ataupun sebenarnya memang nak juga cari pengalaman dalam bidang latihan training ni ke, macam mana? Untuk dekat dengan rumah tu satu advantage. Okay. Dekat saya sebab dekat. Okay, satu dekat, tapi dekat tu ialah dekat yang ada nilai. Maksudnya nilai USIM. Bukan nilai USIM. Maksudnya kita nak cari sesuatu. Nampak tak cara Gen Z respon tadi? Okay, ada nilai, okay. Maksudnya bila kita mencari sesuatu dan dekat pula dengan rumah, lagi seronok macam tu. Advantage. Pada perspektif saya, yang saya melihat kawan-kawan saya Gen Z ni, mereka tak kisah untuk mencari di mana-mana. Sekalipun jauh, asalkan ada tempat untuk bekerja yang bagi peluang kat mereka, yang bagi pengalaman. So kita ada contoh ni yang jauh pun sanggup duduk dekat sini. Adakah ini bukti sebenarnya Gen Z tak memilih? Betul. Mereka mencari pengalaman. Rumah dekat satu advantage. Yes, satu advantage. Rumah jauh satu pengalaman. Rumah jauh satu pengalaman. Pengalaman kerja satu dapat, pengalaman hidup berjauhan pun dapat. Betul. Okay. Jelas. Jan-jan lain, jangan cemburu. Jangan pertikai lagi. Okay, baik. Sebelum kita teruskan untuk segmen seterusnya, kita rehat dulu. Kita jumpa selepas ini. Baik, kita kembali dalam podcast Better Sampai Subuh. Bersama kami tajuk pada hari ini, Gen Z masuk office, expectation versus reality. Dan juga kita bersama hari ini juga panel-panel kita Gen Z 1 intern, first day intern 3 point. Okay, mana nak cari intern first day masuk buat podcast? Mana nak cari? Okay, baik. Gitu. Okay. Okay, kita tengok yang kedua, kita masuk pada reality. Walaupun baru hari pertama Fizu, hari pertama masuk office, tapi sebelum-sebelum ni Fizu kata dah ada pengalaman juga join dengan team, ataupun mungkin pengalaman kerja kat luar sana. Apa satu perkara yang Fizu rasa culture shock, yang rasa zaman belajar aku tak buat benda ni, kenapa aku kena terlibat dengan benda ni, aku tak belajar benda ni, kan, kenapa aku kena buat benda ni, kan? Okay, apa dia? Satu contoh. Penat dua-dua, emotional dengan fizikal. Kalau belajar penat apa? Kalau belajar dia dua-dua, tapi dia emotional belajar. Yes. Sebab kita belajar tak bergerak pun, macam ni je,
Emosi ni yang penat. Otak yang tu yang penat. Tapi kalau bekerja ni semua bergerak. Otak bergerak, badan bergerak. Macam tu. Pergi kerja, balik kerja. Balik kerja. Apa tu, nak hadap laptop tu sepanjang hari, nak hadap komputer tu sepanjang hari. Ingat tak penat duduk ingat tak penat Kalau Alif, apa satu perkara culture shock? Mungkin bukan hari ni, mungkin hari ni belum rasa je culture shock. Tapi tadi kalau dengar segmen pertama macam dah ada culture shock. Cuba kongsikan apa yang buat betul-betul culture shock. Culture shock banyak benda. Sebab bila kita masuk dalam industri, kita akan terlibat dengan benda-benda industri lah. Maksudnya bagi saya besar. Mungkin dulu ada je, mungkin kita dengan kelab ke, kita dengan persatuan ke, tapi dia tidaklah sebesar ni sebab kita orang kata kita dengan orang, dengan industri dan industri. So dia bermainkan peranan benda yang besar. So dekat situ. Dan satu lagi kita bermain dengan expectation orang. Expectation. Contoh expectation orang? Contoh expectation orang ialah orang nak yang terbaik daripada kita lah. Bos dah confirm nak yang terbaik daripada kita. Kita takut nak capai expectation tu. Dan dalam kita pula dalam satu industri yang besar. Kalau masa belajar dulu expectation tu tak sebesar ni. Kita selalu expect kita sendiri target untuk diri kita. Tapi hari ni ada orang yang letak tanggungjawab, letak target tu dekat kita. Betul. So benda tu terkejut. Atau biasa ada terang selalu cakap berat tanggungjawab. Berat tanggungjawab. Okey. Baik. Tadi masa mula-mula saya ada cakap Gen Z ni dia bukan takut kena tegur. Betul. Tapi ada juga yang cakap Gen Z dia tak boleh kena tegur. Kena tegur sikit merajuk. Kena tegur sikit, dah lah saya nak pergi kerja. Dah lah saya tak nak masuk pejabat. Dah lah saya tak nak buat kerja ni. Bos je lah buat. Betul ke Fizu? Mana ada. Kalau Fizu macam mana Fizu handle teguran? Kalau Fizu depends on how teguran tu. Okay. Contohnya kalau teguran tu depan-depan orang kawan-kawan kerja, memang apa tu, koyak lah. Tapi adakah benda tu berlaku macam Fizu baca banyak thread? Kalau kita tengok kat social media, benda drama, benda tu berlaku. Ya, dekat thread ada saya baca tu, depan-depan member tu kena maki macam tu je. Nampak? Kena tanggung kerja macam tu je. Depan-depan mereka kerja. So saya lagi prefer teguran tu personal lah. Ajak cakap tepi, macam ni saya nak awak macam ni. And bukannya sekadar marah, tapi bagi juga solution. Bagi juga jalan yang apa tu sepatutnya macam ni. Cara bagi tunjuk ajar lah. Sebab first day intern. Tapi kalau misal kata tiba-tiba satu hari nanti ditegur, kita tak tahu pun, kadang-kadang kita terbuat benda salah. Biasalah manusia kadang terbuat silap, tapi kita tak tahu. Kita rasa tu kecil, tapi sebenarnya bos marah bukan main besar lagi. Dia marah tu yang memang macam dalam drama kan. Kita punya kita tak expect. Kita pun siapa nak expect kena marah macam tu kan. Apa yang macam mana Fizu nak handle teguran tu ataupun marah tu? Nangis dulu. Okey. Itu satu kenyataan. Okey. Saya diam dulu, nangis dulu. Lepas tu adakah akan terus rasa nak berhenti kerja? Depends. Okey. Depends lah. Kalau ada peluang tempat lain, kita tempat lain. Adakah ini satu mesej? Tak adalah. Okey. Tapi sebenarnya boleh menerima teguran. Boleh. Tapi kalau sebenarnya kalau bab teguran ni kan, even jen-jen lain pun siapa suka kena tegur marah-marah? Siapa suka kena maki? Semua orang tak suka. Kita masalah dah banyak kan, kena marah tambah masalah lagi kan. Betul. Alif macam mana? Macam mana Alif handle teguran, dan macam mana Alif expect teguran tu datang dekat Alif? Macam mana? Teguran, macam mana kita handle teguran? Kalau saya lah handle teguran, saya ni pendam sikit dan kadang-kadang saya fight.
pendam, itu lelaki. Okay? Itu lelaki, Atau betul. lelaki tidak bercerita. Lelaki tidak bercerita. Perempuan nangis dulu. Okay, lepas tu So dalam psikologi ni kita ada fight and flight. fight and flight. Okay. Yes. So ada yang baik dan ada yang buruk dalam fight and flight tu. So saya nak cakap kalau Gen Z ni jenis tak boleh terima teguran, actually pada semua generation. Kalau nak cerita, saya rasa semua generation melalui kena tegur tu. Cuma beza Gen Z ni dia ada jenis yang fight balik. Dan kalau nak cakap Gen Z tak boleh terima teguran ni, kalau kita baca Twitter thread kan, orang cakap betul-betul ni best susah kena tegur. So siapa yang sebenarnya, Gen Z atau Gen yang sebelum Gen Z? Ini namanya turning table. Okay, saya tak boleh jawab soalan. Adakah sebenarnya golongan yang Gen yang atas-atas tak boleh kena terima teguran? Adakah betul tuan-tuan dan puan-puan? Okay, kami di bahagian Gen Z, cuma saya Gen Z yang senior sikit lah. Gen Z yang senior sikit. Okay, jadi conclusionnya, kesimpulannya, So Gen Z sebenarnya boleh terima teguran. boleh. Cuma- Kalau teguran itu berpatutan, orang cakap tu bersesuaian. Kalau dah dia kena tegur pada bukan tempat dia, siapa je yang tak mengerti? Tegur pada tempatnya satu, dan tegur maka Vizu tegur dengan didikan lah. Solution. Solution, memberi solution, bukan sekadar marah semata-mata. Dan sebenarnya semua generasi melalui, dan sebenarnya tak ada siapa pun suka kena marah. Betul. Gen Z ni tak ada pun tiba-tiba nak berhenti. Itu sebenarnya masalah individu tu lah. Masalah ini. Tapi kalau untuk yang pelajar, Alhamdulillah pelajar USIM, shout out to USIM, InsyaAllah. setakat ini Alhamdulillah, kata mereka tak berhentilah. InsyaAllah. Takkan first day nak berhenti kan? Takkan Second day. Second day. Maksudnya esok kita tak ada podcast sebab kita takut Gen Z merajuk. Tak adalah, kurang je. Okay, baik. Okay, kita tengok pada topik seterusnya. Kita tengok, kalau tadi kita dah kupas Gen Z sebenarnya boleh ditegur. Gen Z sebenarnya tak manja. Kan, manja tu adalah satu sifat yang pada individu sebenarnya, bukan pada generasi. Kan, dan tak semua Gen Z tu sama. Itu perspektif dia orang tadi, perspektif mereka. Okay, kita masuk pula topik tentang work-life balance. Kalau dulu masyarakat pula, generasi dulu, bila dia stres, kan, dia tak ada pun terfikir, bukan contoh, bila dia stres, tu stres lah. Kan, kalau zaman sekarang ni kita dah orang kata banyak pendedahan tentang anxiety, depression, kan, berkait juga dengan work life balance. Kan, dia stres tu, dia kata stres tu datang daripada kerja yang tak seimbang, tak ada me time. Kan, jadi benda tu bila kita membesar dengan orang kata pendedahan dan nasihat sedemikian, macam mana pula pandangan Gen Z ni terhadap statement apa tu orang kata work life balance. Work life balance macam mana? Apa yang Fizu faham sebenarnya tentang work life balance ni, bagi pendapat Fizu? Okey, sebenarnya work life balance ni ketidakmampuan kita untuk asingkan masalah kerja dengan hidup kita. So bila kita kerja lah, tapi bila balik rumah, keluar office tu, that is my life. My choice, my life. My life, my choice. Macam tu. So bila macam tu, tak adalah kita nak serabut dekat rumah pun fikir pasal kerja, dekat kerja fikir pasal rumah. So kita seimbangkan, time kerja, time happy, time kat luar macam tu. Alif, macam mana pandangan ada tentang work life balance? Perspektif saya, work life balance ini ialah bila kita stable antara kerja dan juga rutin harian yang kita buat. Okay. So ada kajian dia buat 4 hari bekerja seminggu. Okay. So bila dia buat satu kajian 4 hari bekerja seminggu, dia tengok yang stres ni menurun. So so orang ni dia boleh bekerja tapi dia tak boleh terlalu terlampau sangat, sebab memang ada orang yang bekerja terlampau. Sampai dekat rumah pun bawa kerja. Workaholic. Workaholic. Oh. Kerja.
workaholic tu maybe kita boleh cakap yang dia kuat bekerja tapi dia okey dengan life macam tu. Tapi ada orang yang dia banyak bekerja dan terpaksa. Dia tak balance kan. Dia tak balance dengan kehidupan dia lah. So benda tu yang jadi isu. Lebih lagi kepada Gen Z. Kenapa dia jadi isu pada Gen Z? Okay, kenapa jadi isu pada Gen Z? Sebab Gen Z ni dia biasa dengan lifestyle yang Santai, okey. Duduk kafe. Dia ada work hard dia, Okey. tapi dia juga perlu kepada santai, perlu kepada relax. Ketenangan. Supaya kerja tu lancar. Saya dah nampak dah contoh. Tapi actually bukan Gen Z je, semua generation. Cuma beza Gen Z ni sebab dia meluar. Kita ada social media, kita boleh luar. Orang lain luar, kita pun boleh luar. Betul orang cakap Gen Z ni manja. Sebab kita meluar. Boleh meluar. Sebenarnya generasi lain pun meluar juga. Tapi cuma dia bukan pada tak platform. meluar, dia tak meluar macam Gen Z pun. Mungkinlah orang dulu dia meluar dekat keluarga, dekat Dekat pantai, cakap sorang-sorang. Ni kita dah ada platform yang orang boleh baca, yang siapa-siapa je. Dan orang terus melabel, oh Gen Z manja. Ya. Oh, okay. Alright. Dan actually luahan Gen Z tu bagus sebab dia memberi awareness kepada orang. Orang sekarang orang lebih aware tentang anxiety, tentang stress daripada dulu yang orang pendam pun tak tahu. Orang pendam tak tahu. Walaupun lelaki tak bercerita. Okay. Gen Z sebenarnya bila meluahkan tu dia memberikan awareness. Maksudnya dia adalah dia punya orang kata positifnya dekat situ. Orang boleh ambil iktibar, boleh ambil bila orang baca cerita kita, orang ambil pengajaran. Betul. Kan kalau orang tak bercerita, orang lain pun tak tahu. Masalah pun berlaku kat orang yang sama dan dia tak tahu nak hadap. Jadi at least bila orang baca, dia boleh prepare. Dia boleh bersedia lah. Kan, okey. Macam dia kata tadi, work-life balance, orang kata keseimbangan. Ataupun macam Gen Z ni dia dah biasa dengan suasana yang santai ataupun tenang lah. Dia kelam kabut boleh, tapi not always. Yes, betul. Not always. Kalau always, dia jadi lain. Tu yang jadi Gen Z tu bukan lah. Okay. Tapi macam mana pula dengan orang kata kalau nak kata bukan nak jadi kaya lah. Orang kata zaman sekarang ni kalau nak duit kena kerja keras. Betul. Kan? Kena korbankan itu, kena korbankan ini. Macam mana pula pandangan Alif? Pengorbanan perlu dilakukan. Tapi jangan sampai tergadai satu benda yang bahagia buat kita. Sebab tu sekarang ada orang yang lebih memilih family ataupun masa dia berbanding dengan kerja. Ada pilot yang jadi rider Foodpanda sekarang. Dan benda tu banyak kita boleh tengok dalam social media, TikTok ke. Orang kata, bang kenapa pindah kerja bang? Padahal kerja dah bagus. Adakah perkara tu berlaku dalam masa yang sama dia menjaga kesihatan mental dia juga? Ya, betul. Sebab bagi dia benda tu penting. Itulah work-life balance dia. Setiap orang berbeza. Work life setiap orang berbeza. Mungkin mental health, mungkin bagi orang ni family. Dan ada orang yang boleh bekerja dengan tekanan macam tu. So preference setiap orang. Okay. Work-life balance setiap orang itu berbeza. Berbeza-beza. Dan work-life balance setiap orang disebabkan itu berbeza, keseimbangan kerja dan kehidupan itu berbeza setiap orang, jadi orang memilih untuk dia nak kehidupan dia macam ni. Jadi kat situ dah timbulnya bila orang lain baca Gen Z meluah tadi. Bila Gen Z meluah kan, dari situ masyarakat yang membaca tu judge. Oh, Gen Z dia macam ni, mementingkan work-life balance. Tak boleh. Tapi Fizu contoh work-life balance, keseimbangan kerja dan juga waktu peribadi contohnya. Kalau lah contoh Fizu, bos message malam-malam Fizu pasal kerja, apa respon Fizu? Respon saya sebab saya kerja tu akan datang juga. So kalau saya tak ada benda nak buat, saya reply je lah. Macam tu. Sebab dia sekadar reply, tak ada nak buat job ke, tak adalah. Sebab benda tu akan menyenangkan juga di kemudian hari. Mungkin dia tanya sesuatu yang macam urgent untuk esok. So jawab je lah, boleh je. Maksudnya work-life balance tu tengok pada keadaan lah. Tengok keadaan. Kalau masa tu kita tengah memandu dengan keluarga, takkan nak lagi kena datang office, memang
Tutup lah. Contoh masa dengan keluarga lah masa tu. Kalau tengah lapang, Kita datang office. kalau tengah lapang, Kalau tengah lapar, makan dulu baru kerja. makan dulu baru kerja. Sebab kalau tak makan nanti lapar, kerja tak jalan. Dia tak jalan perempuan. Okey, baik. Terima kasih Fizu dan juga Alif. Jawapan yang sangat-sangat menarik. Okey, itulah dia. Kalau biasa orang tanya, orang cakap Gen Z tu Gen Z, betul ke? Betul ke? Orang asyik hentam je Gen Z ni. Tak tanya pun pendapat kita. Tak cuba pun kerja dengan kita. Kan? Tak tanya pun kita ni macam mana, kita ni macam mana. Sedangkan setiap orang tu sebenarnya dia berbeza. Okey? Ada lagi apa-apa nak tambah? Ataupun Alif boleh bagi kongsikan satu nasihat kepada golongan-golongan generasi yang selalu bash Gen Z ni kan, kalau dalam kerja ataupun mungkin boleh bagi nasihat sikit. Saya tak ada apa minta anda untuk sini. Mereka cuma teruskan berusaha, buat yang terbaik anda buat sebab anda memang terbaik. Apa yang anda buat itu demi kebaikan anda sendiri. Jadi buatlah sehabis baik, seterbaik mungkin yang anda boleh buat demi diri sendiri dan yang tersayang. Dan yang tersayang. Okey, ada yang mention nampak. Okey, Fizu, apa satu nasihat yang Fizu nak bagi dekat mungkin ada Gen Z kat luar sana tu yang terkesan dengan kata-kata masyarakat. Apa yang Fizu nak pesan supaya dia orang terus ni semangat untuk kerja, untuk intern. Kepada intern yang bakal intern dan ataupun sedang intern, teruskan belajar. Apa tu niatlah kita intern ni untuk tambah pengalaman, untuk tambah ilmu. Kita tak tahu, kita belajar. And kepada majikan, janganlah tekan-tekan sangat. Bagi peluang Jangan kepada tekan-tekan. intern. Bagi peluang kepada intern untuk belajar dan bagilah tunjuk ajaran yang sebaiknya. Jangan sekadar hentam, tapi bagilah peluang dan ruang. Peluang dan ruang. Dan jangan dekan-dekan. Jangan dekan-dekan. Jangan dekan-dekan. Kita boleh buat, jangan dekan-dekan. Buat, jangan dekan-dekan je. Kat mana datang bunyi waktu tu. Perspektif dari seorang Gen Z. Perspektif dari seorang Gen Z. Okey, baik. Alhamdulillah. Jelas semua. Kita dah dengar Gen Z punya jawapan ataupun kita punya intern punya jawapan. Tapi kita tak nak guna perkataan intern lah. Sebenarnya intern mereka juga adalah sudah pun bekerja. Okey, cumanya dipanggil intern sebab nak memenuhi keperluan belajar dan sebagainya. Tapi kalau kita sebenarnya sebagai majikan, kita dah anggap pun mereka adalah sebagai seorang pekerja, melatih pekerja. Jadi sebenarnya Gen Z ni dia boleh belajar. Cuma dia ada cara. Okey, dia ada cara untuk bekerja dengan dia. Nak tak nak, kita memang akan sentiasa berhadapan dengan generasi yang akan datang. Kalau sekarang Gen Z, kalau sekarang yang tengah bekerja Gen Z, akan datang generasi Alpha. Kan? Jadi generasi Alpha pun ada ragam dia. Jadi kita sebagai majikan ataupun sebagai generasi yang lebih atas, kita memerlukan generasi-generasi muda ni untuk teruskan kehidupan, teruskan pekerjaan dan sebagainya. Jadi nak tak nak kena cuba selami cara kerja. Bukan kerana mereka ni manja, tapi mereka dibesarkan juga dalam suasana, dalam environment yang berbeza. Okey. Jadi dekat situlah fahami, bukan menghukum. Betul tak? Kena faham. Jangan terus judge. Tanya. Kenapa? Kan? Jangan terus marah. Kan? Bagi tahu apa salahnya. Kalau buat salah, bagi tahu kenapa, apa salahnya. Tegur. Kalau tak tahan marah sangat, tegur dengan berhikmah. Tegur dengan berhikmah. Jadi bila semua orang ditegur dengan hikmah pun, ditegur dengan baik ataupun dengan cara yang paling terbaik, semua orang boleh dengar, dan nasihat dan juga teguran tu pun boleh diterima kepada semua peringkat umur, tak kisah ada Gen Z dan sebagainya. Okey, jadi insyaAllah itu saja daripada kami. Okey, podcast Gen Z. Tak tahulah akan ada lagi ke tak podcast Gen Z ni. Ini hari pertama. Tak tahulah berapa bulan intern?
3 bulan. 3 bulan. Tak tahu lah. Rasanya kalau hari terakhir ni, setiap hari buat podcast, hari terakhir dah boleh keluar TV lah rasanya. Dah power sangat dah ni. Hari pertama buat Dapat podcast. 30 episod pun. Dapat 30 episod. Okay, dah macam teledrama pula dah. InsyaAllah itu saja daripada kami. InsyaAllah teruskan menyokong dan juga menonton podcast Better Sampai Subuh. Kita jumpa di lain masa. Kalau biasa kita berada di belakang, mungkin minggu depan kita ada Gen Millennial pula yang akan kupas isu ni. Mungkin ada kenyataan tadi yang tak puas hati. Kita tak gaduh. Kita bincang. Kita akan jemput. Kita pula mungkin jemput. Apa pandangan generasi millennial. Okay. Baik, insyaAllah itu saja daripada saya. Saya Nur Azhar binti Zulkarnain. Saya Hafizah Tadila. Saya Alif Zuluzki. Okay, kita berjuang sampai menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman, prinsip hidup. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari